Andy dah ada, sekarang nak buat trilogi Bonnie pula. Yes, aku faham. Toy Story should have ended since Toy Story 3, kan? Should have ended since Toy Story 3 sebab bila dah start masuk yang keempat, kelima, we already understand. Dia dah macam milking the franchise. But after aku tonton Toy Story 5, honestly aku kata, why don't you milk it while there's still juice? So yeah, I mean like macam Toy Story 5 walaupun aku fine, aku tak berapa suka sangat Toy Story 4. Basically Toy Story 4, the story still there, the message is still there, the theme is still there. It's just that it doesn't feel like macam kau tengok Toy Story 1, 2 and 3. Toy Story 1 dengan Toy Story 2 macam ni lah contohnya kan. Toy Story 1 dengan Toy Story 2, dia basically dua-dua ni memang sangat-sangat nostalgic. This is my childhood film. Kalau ikutkan favourite aku is Toy Story 2, Toy Story 2 ni, dan yang kedua yang aku suka adalah Toy Story yang first tahun 1995 and now is already 2026, dah 31 tahun dah selepas Toy Story yang first. And of course kita akan fikir, macam personally bagi aku akan fikir Toy Story sepatutnya tamat dekat Toy Story 3 sebab itu adalah cerita bila Andy dah pergi ke college. So macam aku pun dah pergi ke college, aku dah kahwin. So basically watak aku ni macam watak Andy lah kan. But aku faham bila Disney dia nak sambung ke Toy Story 4 dan juga Toy Story 5 sebab nak menceritakan pula tentang generasi baru iaitu generasi watak Bonnie. Cumanya kenapa aku kata aku kurang suka Toy Story 4 sebab Toy Story 4 tu dia kurang sikit menceritakan tentang kanak-kanak. Maksudnya dia tak cerita sangat pasal Bonnie, dia lebih cerita pada toys. Macam mana toys jadi lost toys lah apa semua. The message is there, the theme is there, subject matter semua ada dekat situ, cuma mungkin tak kena dengan jiwa aku bila kita dah tonton Toy Story 1 sampai Toy Story 3. But untuk Toy Story 5, bagi aku personally, lepas aku tonton, it's like kau reminiscing balik zaman waktu Toy Story 1 dan Toy Story 2. Sebab dia ada campuran nostalgia daripada Toy Story 2 bila dia mempersembahkan tentang watak Jessie. Dia watak Jessie jadi watak utama dekat dalam filem ni dan ada a bit flashback daripada scene Jessie dan juga tuan dia pada Toy Story 2. And surprisingly, walaupun aku rasakan ianya adalah seperti milking, walaupun ramai orang kata is milking the franchise, but they still find a relevant in story instead of opportunity to milking and make money. So basically, bila kita sebut milking the franchise, kebanyakan orang akan fikirkan, ataupun aku sendiri define milking the franchise, milking sebab nak buat duit. Tapi untuk Disney dan juga Pixar, they milking to juice out the story yang masih ada tentang toys, tentang kanak-kanak. Dan dalam ni pula dia tunjukkan tentang toys dan juga tech. Di mana itu memang it's like a slap to the face lah kepada generasi sekarang dan juga all the parents right nowadays dekat anak-anak semua bagi toy, dah tak bagi toys lah. Semua bagi tablet, bagi handphone. Toys siapa yang beli? Orang dewasa yang beli toys. Dan toys tu dah tak jadi toys lah. Toys tu jadi collection saja. So the message is there personally bagi aku. Dan contoh kalau macam untuk Toy Story 4 tu kenapa dia kurang best? Sebab dia terlampau menekankan kepada message. Tapi untuk Toy Story 5 dia tak takut untuk nak being fun. Dia tak takut untuk nak jadi kelakar, nak buat scene yang epic dan juga ada scene-scene yang sangat-sangat menyentuh pop culture dan juga meme. And personally bagi aku sangat suka dalam filem ni watak walaupun watak Jessie watak utama dan Buzz dan juga Woody dah kena sideline sikit, which is bagi aku macam okay fine, tak apa, sebab setiap Toy Story pun ada cerita dengan centralized watak-watak mainan yang tertentu. Macam Toy Story 1 dia sentuhkan pada Buzz dan juga Woody, Toy Story 2 pada Woody, Toy Story 3 pada the overall toys, Toy Story 4 pula suddenly tiba-tiba pada Bo Peep. That's why mungkin tak berapa berkenan sangat kan. And then Toy Story 5 pada Jessie, and dia nak tunjukkan juga ada beberapa watak toy tech yang baru, macam contohnya Lillipad as a pet, and then lepas tu ada watak potty trainer toy tech macam Smarty Pants, and then toys, camera toys, Snappy, Atlas toy, something like that. And aku dalam banyak watak baru ni, aku paling suka sekali watak Smarty Pants yang dilakon suarakan oleh Conan O'Brien. Dalam ni Smarty Pants
as a potty trainer tag, dia memang ada potty mouth. Dia memang smart ass. So literally dia punya tag punya tag dia punya function tu literally dia punya personality juga. Banyak poop jokes, number one, number two lah apa semua kan tadi. And kau boleh feel lah, okay, this character is literally Conan Bryan gone chaotic. Memang sample gila watak dia. This is the fun part yang aku maksudkan. So bila aku tonton filem ni, aku tak tertekan sangat dengan tak terburden sangat dengan dia punya message saja, dia punya subject matter saja, tapi lebih kepada seronok tengok watak-watak epic, lagi-lagi watak Buzz, and then there's a lots of high-tech edition Buzz. The fun part is there. And kenapa aku rasakan filem ni, reason ni kenapa dia lebih seronok daripada Toy Story 5, berkemungkinan sebab ia diarahkan oleh Andrew Stanton. Andrew Stanton sebelum ni pernah direct filem macam Finding Dory, Finding Nemo, Wall-E. So bila kita tengok portfolio dia, we know already lah how the film akan jadi. And Andrew Stanton ni juga dia memang dah join daripada Toy Story yang first lagi dalam screenplay. Semua Toy Story dia akan involve dalam team screenplay. Macam contoh untuk Toy Story 4 dia gunakan Josh Cooley, Toy Story macam Toy Story 1 dia gunakan diarahkan oleh John Lasseter, Toy Story 2 diarahkan oleh John Lasseter juga, Toy Story 3 diarahkan oleh Lee Unkrich, kemudian Toy Story 4 Josh Cooley, and then sekarang Toy Story 5 Andrew Stanton. Andrew Stanton ni basically is like macam the Pixar guy jugalah. One of the Pixar guy. One of the Pixar guy yang know what make Pixar as Pixar. So, dia bukan hired director ke yang daripada studio luar. Tak. So, that's why the heart and the soul of Toy Story daripada Toy Story 1 sampai Toy Story 3 ada dekat dalam Toy Story 5. And surprisingly, macam aku cakapkan tadi, aku pun agak skeptical bila nak tonton Toy Story 5 ni. Aku rasa macam kenapa lah cik nak buat cerita pasal Toy Story ni, dah cukup-cukup lah tu kan. But surprisingly aku enjoy. Dia bagi aku macam rasa macam okay, ada harapan sebenarnya untuk franchise Toy Story 5 ni, dan membuatkan aku tak kisah pun kalau lepas ni diorang nak sambung sampai ke Toy Story 6. Dan dengan kata pun memang macam tu sebab dia nak buat trilogy. So trilogy Andy dah ada, sekarang nak buat trilogy Bonnie pula. So I mean like, why not? If the story is there, if you can find the relevance in the story, is that the opportunity to make money, why not just do it? Buat je lah kan. As long as it's good lah. So that's why untuk filem ini aku boleh katakan dia ambil on par juga dengan Toy Story 3, walaupun tak dapat nak menandingi Toy Story 1 dan juga Toy Story 2. So secara keseluruhan untuk filem ini aku boleh bagi rating 10/10 bintang. Yeah.